Masalah lah kita kalau nak masuk tandah. Bila nak masuk tandah tengok-tengok paip air tak ada goyah. Cukup masalah sebenarnya kita ni tak boleh lari lah dengan goyahnya. Sebab tangan gerak so ke. Jadi kalau kita masuk tandah ni kita mesti ada paip air. Jadi gimana-mana kalau hospital tak apalah dia ada paip air dah. Lepas tu jadi masalahnya macam sekolah, macam gapo ni gapo hok tulah gapo dah macam stesen minyak. Allah lah tak ingat weh masalah teruk. Pasal lagi goyah paip. Allah, masalah lah. Lepas tu kan, nak boleh goyah ni masalah lah. Allah, kita kena bawa sendiri. Sekurang-kurangnya kita bawa hok 100 meter. Gitulah masalah kita kak. Alah lah.